Wah, apa dia kena? Kena. Wow. Ada. Tengok. Oh, strike. Oh, strike. Strike besar kan. Itu barang. Hujan. Ada. Pon depan. Oh, ingat balik je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ahmad Fishing. Okay, apa khabar geng? Bertemu lagi kita pada episod kali ini. Hari ni aku seperti biasa di KLIA. Masih di KLIA lagi, di Spot 5 Kalau korang tahu, aku berada di belakang aku ni adalah antara parit utama dia, Spot 5. Okay, ini tanggal 11 bulan 7, hari Sabtu. Aku turun pagi ni. Aku turun tadi geng, pagi-pagi sampai kat depan tu, depan palang jumpa Sifu Jamri Sifu Jamri, Master Sifu Sepak Siam KLIA. So dia dah sampai masuk dalam. Dia masuk dalam. Okey, dah kita stay kat sini dulu, tengok macam mana. Tengok air, keadaan kondisi air surut. Hari ni aku nak cuba test feel joran rod aku Abu Garcia yang sebelum ni dah patah. Aku dah repair kan. 2 joran aku bawa. Aku nak test joran ni buat pertama kalinya selepas dibaiki. Nanti aku tunjuk pada orang joran tu. Aku bawa dua sekali. Aku tengok macam mana apa jadi. Stay tune. Okey, tak. Okey kan, ni adalah joran dia. Okey, ni yang pertama. Okey, Abu Garcia geng. Abu Garcia Black Max. 7 kakinya. 612. Dia punya LB 612. Okey. Joran ni 2 pieces. Okey, yang patah ni, joran yang pertama yang patah adalah di sini. Ni. Nampak kesan dia. Tengok. Buat macam biasa geng. Tengok. Okey, dia pandang sini. Ini yang mula-mula patah sekali ya. Mula-mula joran yang aku patah tu. Okey, joran pertama. Ini joran kedua, Abu Garcia juga. Aku ada 2 biji. Aku ada 2 batang ni. Ni Abu Garcia Black Man juga. Ini yang baru pun patah. So ini adalah joran yang sama juga. Dia punya panjang 7 kaki medium. Medium 612. Sama juga yang itu. So yang ini dia patah dekat sini kan. Dia patah sini. Sini patah satu juga, tapi dia patah kat ujung ni. Yang itu dia patah kat sini. Tapi yang ni dia patah ujung sini. Ni kesan dia. So kita tengok, kita cubalah ni. Hujan. Ada. Pon depan. Oh, ingat balik je. Dapat lah. Ada. Hujan ni. Hujan lebat ni. Petang. Dia minum dulu lah. Tak mana? Kita kena pergi labu lanjut lah. Labu Boleh? Jom. Dulu. Bila nak bawa ni kena tak polis. Dia lebat nampak kaya ni. Lebat ni, daripada nak hujan. Okay geng.
Pusing-pusing, aku baru sampai, baru masuk KLIA 2 ni. Okay, hari ni aku gunakan set daripada Abu Ghasia, Road daripada Abu Ghasia, Black Max 2 piece. Okay, ini 612. 7 kaki banyak lagi medium medium 612. Okay. Ini road ni aku nak uji pandu dia sebab ada road ni sebelum ni patah. Aku dah repair. Aku dah buat sambungan. Ni dia di sini. Tu. Kesan sambungan dia. Kau tengok sini. Okey. Tak apa cantik lah, tak apa kemas, tapi kita buat yang terbaik ada lurus Okey, aku pair dengan rail daripada Abu Ghasia Pro Mac 3. Dia punya bearing 8 bell bearing, gear ratio 711. Okey, dengan mainline dia daripada Boros 30 lb dan leader daripada jenama Toman Bigfoot 30 lb dan juga snap daripada Offmo jig head 5 gram. Dia soft stick 8 cm. Okey, tanpa masa first cast of the day. Cuba kat sini dulu. Bismillah. Tadi hujan ni kan? Tadi hujan kat sini. Kita cubalah. Bismillah. Dari sini hujan. So kita menunggu air yang sejuk agak yang sejuk, air yang agak sejuk. Tengok macam mana. Dan ada yang menyambar umpan ya. Guna ESP support ESP Zingy Frog. Buat bayang dia. Tahu sekarang tak tahu berapa harga. Lama ni simpan beli. Okey. Tengok sembulan. Bismillah. Tak besar kan. Itu barang. Dia. Allah. Lucu lah geng. Gunung Sofrock. Macam tu lah dia. Gunung Sofrock. Dah lama tak Gunung Sofrock. Strike. Betul kat situ.
Allah. Ui, Allah, Allah. Hei. 2 kali ya geng ya. 2 kali dah. Tak boleh guna soprok lah. Dah lama tak guna soprok. Punca apa ni? Punca dah lama tak guna soprok ni. Wow. Ada. Tengok. Banyak ikan gini. Okey lah geng. Buat lawak geng. Oh, pokok. Ni besar sangat. Ni warna hijau sama tadi. Ni besar. Aku nak guna ni lah. Dah lama tak main soprok kan. Bertahun-tahun tak main soprok. Bismillah. Ini ESP juga ESP juga 40mm Rabi. Color pun dah keluar. Bismillah. La ilaha illallah. Wah, apa dia kena? Kena. Alhamdulillah. Lau lagi kawan. كالمنتهى